Masuk. Oh, masuk. Yang buah ni. Jadi. Memang hari ni agak luar biasa sikit sport hari ni. Lapang lawa geng. Tapi perut aku, kita main tanjung lah. Kita main tanjung sini dekat Port Antarabangsa. Oh, weh, lawa sini. Tak ada. Tak ada sawit, pelik Ni siapa dia sekat sini. Tapi lapang lawa. Tu orang tak nak ke sini. Hari ni kawan berdua je dengan Rafiq. Meh cari beg-beg tu, tong. Okey. Lawa geng pot. Jadi kita nak try botol. Sekarang ni pukul 4. Okey, sampai dalam pukul 7 lah. Kita botol di sini. Cari ikan sisik lah. Tak risau apa-apa pun. Galan ke lampang ke patin kalau ada. Okey, jadi aku nak set up dulu. Lawa geng. Okey, untuk hari ni kita cari lauk Kita nak duga dulu ikan kat sini. Biasanya kita akan pakai spring Nak tahu spesies apa yang ada Kita puling ke, tak risau ikan apa pun. Kita main jaring. Rafiq beres Rafiq Beres walaupun penat sikit. Tak darah lah. Tinggal tikar satu. Sekali-sekala. Bandingkan dengan tikar dia lah. Kau biar tu kau? Dia gulung kau dekat sana. Oh, dekat Ni nak lapang naik. Macam lapang tu. Lapang tu ada orang. Pakai ni dia. Yang halus. Boleh kot itu. Okay, bismillah. Cuba dulu. Agak ada manis-manis. Tak tahu ikan apa yang ada ni lapang kat sini ni. Toho sini. Beres. Galas kau. Bismillah. Oh, jangan putus. Begitu kena tu. Bismillah. Kamu dah. Kosong. Boleh ayo.
Allah. Terpuling. Ni terpuling. Kau nak seri jaring? Kau ada jaring? Tak ada. Kau ada 17. Tak ada dah. Kau tinggal. Dah terpuling kan? Boleh lah. Ini 2 ekor sekali kena. Alhamdulillah. Punya 2 ekor sekali. Melentai je kan. Okay, seterusnya geng. Besar weh. Besar weh. Allah. Waluh. Terpuling. Ikan ni banyak Fik kan ni? Sedap masak kan? Oh sedap Fik, terpuling. Malah, mana boleh aku tak ada dekat ni. Ikan ni Fik paling mudah kena Fik. Jari. Ikan ni payah pakai pancing. Payah. Jari mudah. Jari mudah. Kau tengah lai. Okay. So terpuling. Puling lagi geng. Kau tak terpuling hari ni. Terpulingan. Alhamdulillah. Master kita ada sini di Lubuk Paku sementara air lawa ni. Main bottom, main sawit Paku. Oh, main sawit. Main sawit geng. Sawit. Ni sekejap lagi ni tunduk juga ni, kena kerai ni lah. Dah ni kepas. Kena dos ni. Ada dah, jom dia. Allah. Ada. Kalau ni. Mote kerak oh Bawang ekor merah. Merah. Bawang ekor merah geng. Jadi bawang ekor merah. Anak-anak saja. Dia reptil. Ni dah geng. Bismillah. Oi bukan. Kepenyu Oh benda berat. Tak tahu benda. Puling kau rasa ke? Biasa terpuling je ke?
Asal. Kerah. Kerah. Kerah kunyit. Kerah. Lawa bela ni. Aduh. Kerah ke? Kerah kunyit. Bela. Rasa nak bela kot. Bela aja. Sebab dia tak cedera parah. Air pun cantik. Jadi asyik hari ni boleh lah ada sikit asyik. Kita pakai teknik jahat sikit ni. Aduh, ada terpuling. Ada terpuling kan. Malah buat laut kan. Ada terpuling 4 ekor. Bau seekor. Kemudian kita ada ikan kerah. Ada ikan kerah dengan ikan lampam yang ni nak bela ni. Member nak bela. Masuklah kriyo. Ada 2 ekor. Lawa ikan kan. Ikan comel ni. Ada kerah dengan ada ikan lampam. Kita tengok dia kena jaring sikit. Dia tak parah. Cantik kan. Kita bela lah ni. Ini hasil rodong lah. Hasil rodong dia boleh patin buah. Lepas banjir ni memang banyak patin buah ni. Tapi ni saya tak besar lah. Saya dekat tempat tu gerang dia ni. Patin buah ni. Jadi okey geng. Jadi cukup lah takat sini saja. Ada masa nanti kita repeat lagi lah sementara air lawa ni. Okey, Assalamualaikum. Jadi hari ni hari kedua kita. Hari ni Jumaat 27 Jun. Jadi di Port Antarabangsa Air alhamdulillah hari ni air lawa. Air semakin cantik lah. Dan juga ni sangat dah ni. Jadi pagi ni, pagi Jumaat kita turun bottom lagi. Okey, turun bottom lagi kita main pelik. Mencari ikan sisik. Okey, pelik pun kita dah siap bancuh lah. Kita bancuh awal lagi tadi. Kita hari ni plan nak cari tenggalan sebenarnya. Tapi tak tahulah setakat ni air dia cantik dah 3 hari ni. Tak ada lagi lesen tenggalan. Tak naik lagi tenggalan. Jadi kita cubalah. Tak tahulah ikan apa. Tak risaulah. Jadi ikan sisik ke terpuling ke, ikan lampam ke, ikan kerang ke, ataupun ikan sesuara. Kita cuba je. Bismillah. Satu lagi jawapan kita pakai spring pakai spring boom. Pakai spring boom mata cocok. Oh tu ada makan bukan ada makan, ada terkena jari. Banyak ikan sini.
Tu biar dua. Sangat kasar ni kan. Negara ni kan kasar ni. Budak awal. Yang dia. Ke depan. Oh, ikan pertama kan. Berbolot-bolot dah. Oh, anak tenggalan. Dapat anak tenggalan ni. Baru sebut tenggalan. Ini anak tenggalan. Oh, kuat juga dia ni. Aduh. Berpintar-pintar anak tenggalan. Allah. Lalu kalau dia manjat. Orang kecil ni kita pakai umpan kepas. Kalau ada tenggalan ke bau orang ambil Biasa bau minat umpan ni. Bismillah. Masuk. Oh, masuk. Masuk ni. Kasar kan dia ni. Bau. Pating bau, bapuk bau. Bala. Bau geng. Sorry. Bapuk bau. Bau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, bapuk bau ni. So bau. Padu. Oi, bau besar geng. Kat sekilo. Curik mesti ambil. Bau nipuk antarabangsa. Kasar. Ini ni. Kala ni, bos. Bos ikan. Ush. Susu arus kan? Susu arus. Benda ni kalau. Waduh dah. Kerai kan? Kerai. Oh, padu ke tarik? Kerai kunyit.
Patut padu macam tadi. Punya kerai. Kerai. Okey guys, jadi kita pun nak kemas dah sebab tengah hari dah pukul 12 lebih lah. Lagipun hari ni hari Jumaat jadi kita kena balik awal. Okey, aku nak kemas dah. Kalau tak Jumaat hari ni mungkin balik lambat sikit. Kalau tak Jumaat mungkin balik lambat sikit lah. Tapi sebabkan hari dia Jumaat, jadi kita kena gerak awal. Joran 1, 2, 3 kita biar dulu. Okey, kita nak tengoklah hasil hari ni kan. Hasil mancing hari ni daripada pukul 9 pagi 9 pagi sampai pukul 12. Ikan nak kabur galok, tak ada galok sangat. Sebabnya apa nama ni, kalau ikutkan air dah lawa ni, tapi hasil boleh lah. Tak banyak tapi ada lah. Okey, hasil untuk hari ni ikan campur-campur Ikan semalam ada sikit campur dengan ikan hari ni. Kita basuh sikit kat bawah ni. Aduh. Jadi hasil untuk hari ni alhamdulillah ikan campur-campur Ikan campur-campur. Kita ada baung. Ada baung, kita ada terpuling. Baung dekat sorok kat sekilo kot. Baung ada terpuling. Kemudian ada tenggalan sekor dengan ikan juga tu je lah hasil untuk hari ni. Jadi insyaAllah lah kalau ada masa nanti kita repeat lagi. Sebabnya target pertama kita tenggalan pun tak dapat lagi ni. Tenggalan saiz-saiz, bukan nak minta yang besar pun, dapat sekilo tak apa dah. Tenggalan walaupun air cantik ni tapi masih lagi belum ada rezeki lagi kan. Air lawa dah, kalau ikutkan air lawa dah, tapi tak ada rezeki lagi. Kita ulang cari tenggalan pun 3 hari lah dapat baby je. Okay guys, jadi ada masa nanti kita repeat semula lah insyaAllah. Okay guys, salam sejahtera untuk semua. Jumpa pada video yang selanjutnya. Okay guys, Assalamualaikum. Ciao.